Tadi doktor ada mention sedikit tentang ujian tube fallopian. Now, tube fallopian yang bengkak sangat boleh dilihat melalui ultrasound. Tetapi lazimnya kebanyakan masa tube fallopian tidak boleh dilihat melalui ultrasound. Dan usually wanita yang pasangan TTC terpaksa melalui ujian HSG. Now, ujian HSG stands for hysterosalpingogram, iaitu sejenis ujian di mana satu kateter yang kecil dimasukkan ke dalam rahim dan satu larutan dye diinjek ke dalam untuk tengok tube fallopian tu berfungsi atau tidak. So dia ibarat pipe air, dan air itu akan melalui pipe air dan buka ke dalam perut wanita. Kalau katakan tube tu sumbat dan dye tu tak turun, kita tahu yang dua-dua belah tube fallopian mungkin tidak berfungsi. Untuk wanita yang di mana dua-dua belah tube fallopian tidak berfungsi melalui ujian HSG, memang pilihan yang tinggal adalah rawatan IVF sahaja. Now, banyak juga pesakit yang tanya doktor, kalau satu tube tak berfungsi, boleh ke buat IUI atau cuba secara semula jadi? Jawapannya boleh. Actually, sebenarnya banyak orang kalau tak ada masalah kesuburan yang lain dan hanya ada satu tube yang berfungsi, masih boleh mengandung secara semula jadi, secara IUI atau dengan ambil pil. Tetapi kalau dua-dua tube tidak berfungsi, memang tak ada peluang untuk mengandung secara semula jadi. So, soalan kedua paling popular dalam masa-masa ni ialah, doktor boleh buat operation tak nak buka balik tube yang bengkak tu? Nah, doktor dulu-dulu memang ada cuba buat operation ni. Dia ada bedah perut, ada yang masuk kamera laparoskopi yang orang panggil laser nak cuba buka. Tapi apa yang ditemui ialah, walaupun you cuba buka balik, dia akan tutup balik. Dia macam bila kita dapat luka kat kulit. Bila kau dapat luka, dia buka, dia berdarah. Dan apa yang jadi lepas beberapa hari? Luka tu akan tutup secara semula jadi. Sama dengan tube dalam badan. Kalau dah sumbat, walaupun kita buka dan jahit dia buka, dia akan tutup balik. So dari segi jawapan kepada soalan, boleh tak doktor buat operation untuk buka balik tube yang tak berfungsi? Jawapan dia sekarang ni, kebanyakan doktor dah tidak buat operation ni kerana kadar kejayaan dia sangat rendah. So apakah peluang untuk orang yang ada masalah kedua-dua tube ni tersumbat? Maka rawatan IVF ialah jawapannya. Okey, soalan yang ketiga yang paling penting, ada orang selalu tanya, adakah sakit bila buat rawatan HSG ni? Alright, doktor sendiri tak pernah melalui kan sebab doktor lelaki. Tapi secara umum, kebanyakan perempuan yang melalui HSG memang ada sakit sedikit. Ada orang yang komplain sakit sedikit sampai sakit yang agak teruk juga. So ini bergantung kepada macam mana pembukaan pintu rahim, macam mana kedudukan rahim dan tube. So apa yang doktor selalu nasihatkan ialah untuk pesakit yang membuat HSG, selalu doktor akan sarankan untuk ambil pil tahan sakit pada pagi sebelum prosedur. Ada yang sampai ambil suntikan tahan sakit. Kalau nak, boleh juga. Itu awak boleh bincang dengan doktor awak sendiri. Tapi sebenarnya kesakitan tu bukan teruk sangat untuk kebanyakan pesakit.